Ui, sedap kak nasi lemak kat sini. Tengah jalan-jalan cari pot dinner kat IOI Putrajaya ni, aku ada nampak satu restoran Sanggerai. Wife aku cakap nasi ayam and teh tarik dia viral. So aku ingatkan nasi ayam je ada. Rupanya banyak lagi menu makanan yang best-best. Sini pun ada nasi lemak lah. Aku nak try nasi lemak dia. Aku order nasi lemak roasted chicken, nasi lemak ayam berempah. Wife aku order nasi ayam roasted chicken, cheese stick mozzarella and teh tarik ais dia. Kita rasa sambal dia dulu. Yang ni nasi lemak roasted chicken. Ini antara best selling kat sini. Roasted chicken dia memang lembut, dalam still juicy and penuh rasa. Yang ni pula nasi lemak ayam berempah. Ini menu baru kat sini. Untuk ayam dia cukup rempah, luar crispy, dalam still juicy. Yang ni korang dapat ayam besar. Kalau tanya aku antara ayam roasted dengan ayam berempah, aku pilih ayam berempah. Untuk kondimen pula semua lengkap. Timun, ikan bilis, kacang, telur dia bagi sebiji tau. So, overall aku bagi 9/10 untuk nasi lemak dia. Kalau korang cari pot makan menu masakan Malaysia, pot makan malam yang sedap, Sanggerai ni pot makan yang aku suggest. Tempat selesa, banyak meja, kids friendly, staff pun friendly. Yang penting halal jakim. So guys, jangan lupa share video ni and follow aku untuk konten-konten baru lagi. Let's go!